So hari ni guys, kita akan pergi ke negara jiran kita, iaitu di Indonesia. Let's go! Bye bro. Jom ger. Good luck ke Merbabu. Semoga hidup, Semoga sampai. semoga sampai. Bawa balik awan kapet satu. Amin. Oi. Jom guys, kita nak gerak. Allah Akbar. Tak ramai. Kita malim guys, kita malim. Malim Ramblers Ni, Apa tu? pakcik kau. Ui. Kau. Oh, macam lain dah. Betul. Mana? Is it mana kau punya bag? Oh ya kah? Iya. Ui. Cepat lagi ada orang musik. Ni apa besar sangat ni? Kecil je guys. Oh, kecil je eh? Kecil je. 38 eh? 38. Baik tu. Guys, tengok ni guys. Dah tukar duit guys. 1 juta rupiah. 1 juta? Oh, 100,000. So sekarang kita akan pergi naik bas. Let's go! Mana bas kita? Bas kita dekat. Oh, wah, wei. Bertemu kembali ya. Kita ke mana? Kita ke Gunung Merbabu, Indonesia. Let's go. Aduh, tak ada Zafran kali ni. Kenapa dia tak ikut ah? Aduh, tak apa. Sebenarnya. Asalnya sebab financial, tapi dia kata bila tengok balik boleh ke kalau nak pergi. Boleh je, dia kata. Aduh. Sebab tak terlalu mahal pun kan. Tak ada mahal sangat pun. Lebih kurang RM1,500 kan. Lepas claim tu, okey tu. Belajar je lah senang dapat. Betul. Nanti dah belajar nanti. Dah belajar, dah kerja nanti mana dapat lagi diskaun-diskaun ni. Dah kerja kau gaji mahal. Aish. Amin. Sekarang kita nak pergi Indon. This is our first event ke international event. Baik tu. Double check dulu seat. Macam mana Azhar? Okay? Okay? Okey. Okay, dah sampai. Flight lambat lagi. Flight pukul 9. Terus sekarang kita Sekarang kau apa? Sekarang kau apa? 6-8 minit. 6-8 minit. Awal lagi, so kita subuh dulu, siap-siap dulu, baru kita gerak. Macam mana bang? Okey. Oi, ada. Tak tahu macam kau ukur. Ni cerita-cerita perkembangan airport. Lama dah pergi airport. Lama tak pergi airport Sekarang kita tengah mengecek beg-beg untuk masuk dalam. View. Apa perasaan? Perasaan saya tak teringini. Sangat teringini. Tak teringin ke? Tinggal tak? Okay, sekali. Ada satu. 3, 2, 1. Tanya apa perasaan Apa anda? perasaan anda sekarang? Saya sangat tak sabar nak pergi Indo. Nak pergi Indo. Yeah. So sekarang Sekarang kita on the way ke pintu masuk Gate 5. Game 4 kita. Oh yeah. Game 4. Gate 4. Wait, sebelum tu kita makan luar. Lapar Malam gunung okay? Malam gunung Kerja. okay? Video dulu. Video dulu. Lah, adik kat bawah. Ada yang kat luar. Video. Ni video dulu. Okey, gambar. Gambar Okey. Lepas sikit. 1 2 3. Makan. Makan. Hello guys, we are now at the security station. Security station? The security station. Yo. So we will check the barang-barang, and if the barang is okay, we go. Let's go. So now we are moving to. movie tu. Yeah. Dia bukan boleh 360 ya? Ha? Tak boleh? Tak boleh. Ni bukan 360. Tak boleh, kena tukar. Kata-kata. Gue.
Boleh lah guys, dah lepas. Cik, dah macam. So hari ni kita akan buat trip ke Jogja, ke YIA Yogyakarta International Airport. Let's go. Kita dengan 14 orang 11. Kita akan buat Merbabu Trans dulu. Ui. buat return. Dua return eh? Kita buat return pun. Kita pergi Selo, turun Swanting, turun base camp Swanting. Lepas tu naik perahu. Naik balik Oh, perahu. naik perahu Lepas tu sikit. balik Merbabu. Wah. Merbabu, turun Merbabu, pergi Merbabu. Oh jauh siap. Daripada Naik rumah pula. timur ke tengah. Ui. Tak mana, cepat. Sampai. We have arrived at Indonesia. Dah sampai Yogyakarta. Cantik tu guys. Airport. Nampak ke airport ni? Wow, apa ni? Apa ni? Ni apa ni? Satu pada tahun 1980. Ini lagu desain saya dapat buat. Tahun 1980. Wow. Jadi maksud dia ialah Maksud dia apa ni? seorang perempuan kena kejar dengan hantu sihir. Oh, faham. Oh, ni lah hantu sihirnya. Macam mukanya. Macam menjala je. Ini macam menjala. Arik, cuba tafsirkan sikit apa benda ni. Aku tak faham lah. Sebenarnya waktu zaman dulu Sama dulu. Jogja, petani-petani sini sebelum ada airport, diorang hidup dekat kampung-kampung. Oh. Dan ini menunjukkan gaya hidup diorang sebelum itu. Oh, sebelum ada airport lah. Sebelum ada airport. Sebelum airport dulu ni village. Oh. Jadi aku kena kejar korang lah ni? Apa lawa tu guys. Abang Luqman. Yo. Yes, kita sekarang menuju ke event kita geng. Warna oren. Kana. Kemana kita? Kat Jogja. Okay, siapa nak karaoke? Yo! Karaoke. Sampai sudah geng, sampai di Dah. Habis. Kat mana ni? Cabai rawit. Kita di pondok makan ayam goreng Burhartin. Berada di toko makan. Buhartin. Sugeng Rau. Bu Hartin ni Pondok dulu makan adalah ayam goreng Bu Hartin. asas cerita dunia hayalan. Wah geng, macam dekat. Sekali lagi rasa percaya mungkinkah ku miliki yang dahulu. Guys, first bite bebek goreng kremes. Oh sedap geng. Orang ke atas sini lah. Mana tempat ni? Ibu Harni. Ibu Hartini. Ya ni. Tak kisah. Pasal datang. Bu Hartin lah. Oh, Bu Hartin. Mungkin saja kau bukan yang dulu lari. Sangat suara tu. Tapi nampak kalau macam dia kecil untuk next summit belum tahu. Aduh, hari ni dah damage sikit lah dalam RM30. Smile. Multi-purpose. That's it. RM6,000. Let's go. Ramai yang telah membazir duit di Eagle. Saya dah cakap jangan beli. Tapi semua nak beli. Tipu. Mana ada racun? Tak siapa racun. Dia yang suruh beg orange. Ini semua terpengaruh dengan pengaruh syaitan Eagle.
nak pergi makan mi kacauan. Let's go. Mi kacauan yang famous kat Semarang. Sekarang kita baru sampai ke hotel. Okay, nak bersiap, lepas tu pergi makan terus. Jom. Yes. Ke bilik guys. Jam. Sampai bilik. Taklah, yang ni tak payahlah. Makan mana ni? Makan mana bang? Ha? Makan mana? Orang makan mana? Kacuan. Mi nomor 1 Indonesia. Oh ya. Kacuan. Bandar. Tiga gang je. Bandar outdoor dia, bandar outdoor. Statue, the horse, the white statue. That is after that statue is the campus complex. Hey, how are you? Oh, Farhan. Smile. Farhan. Ojak. Macam Melayu White shirt Rozak, the green shirt Iqmal. Iqmal. Iqmal is the search and rescue and environmental division, and Rozak is members Sejahteraan. Oh. Yeah, we have many merch actually. Yo. We do have a sticker but we forgot to bring it. Oh. Wah. Power dia. Geng-geng ni dia bawa pergi volunteer rescue tu. Crazy. Nampak macam abang bomba. Kembali semula bersama saya Ahmad Farhan dan Abang Faiz. Ini Indonesia Azhar. Dia meruja lepas mandi. Busuk. Ada aktiviti sikit. Baru Wahai betul. dari tadi Kini pasti ada momen dia, Abang Nabil. cinta yang suci. Ya, kena luar hanging daripada makin melarat. Bisa. Kenapa kita teknik? Habis sudah day 1. Okey bang? Aish. Alhamdulillah selesai. Guys, kita sekarang berada di Sate Padang Ajumani. Ya. Okay, so hari ni guys kita sedang menunggu makanan sate tambah sate daging tambah ketupat. Memang sedap sur lah. Review. Sedap. Sudah? Sedap. Makan saja. Sedap. Mau tahu comel tu? Ada larik. No. Terbaik. Oh, depan kamera nampak baik ah. Tanya aku jahit. Dia dah pada daging lidah campur. Aku pun tak tahu apa. Bismillah. Allah Akbar. Sur. Dia pedas-pedas tu yang best tu. Sebab masa kat Malaysia tak ada pedas-pedas lah. Different rasa dia. Dah. Punya lah sedap. Yazid makan. Tak, Yazid makan berapa pinggan? Oh, sampai nak lelak. Tak berapa pinggan. 1 2 3 4 5. Yazid masih steady. Niat dia datang. 2 teh ais. Dah macam orang kelak judi. Rate 45 lah. Oh, okey lah. Ni 40 ni. Kau 3. 35. Gua ada kurang. Gua ada kurang agak. Gua ada tawar sikit lah. Kan? Azhar ni tak pernah buat baik. Tiba hari ni buat baik. Aku tak tahu kenapa. Mungkin tajam betul. Sebab apa muka dia masuk AJ Ramblers kot. Mungkin. Oh, baik. Dah nampak dia buat baik. Apa-apa. Makan kenyang-kenyang sudah gila kan? Gemuk ah. Apa lagi terdapat?
Okay bro, hari ini Kita dapat apa? buat tiring day but also a good day. Because what I'm buying so far I don't have anything yet. Tak beli apa-apa lagi? Ish. Nah, itu dia. Teruk. Patutnya kita datang sini kita kena boros. Betul. Itu syarat dia. Hello guys, so we in front of the coffee shop which is very aesthetic. And there is a car. Buta ni, boleh tengok ni. Oh. Abang Nabil menceritakan kesaduannya. Tapi sebelum tu kau kena dulu. Kau kena potong dulu aku. Ni tak payah. Pukul lah alah. Tak ada. Kakak tu. Nama. Boleh aku. Tahu? Tak lambat. Raju. Duit. Tak habis. Saya dapat menunaikan nafkah untuk anak isteri saya, beli baju. Alhamdulillah, mereka, syukur. Baju batuk mereka untuk mereka. Masya-Allah. Sepasang seorang. Allah Akbar. Dengan hanya RM47 je. Allah Akbar. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Kita pada akhir ini last day di University Diponegoro. Sedap. Tu geng, hari ni day 2. Kamera bertemu kamera. So kita akan pukul dia sekarang. Okay, 1, 2, 3. Diponegoro. Ya. Diponegoro ni nama sebabkan pahlawan ni. Oh ya. Lepaskan sesi ni kepada dia. Bermula dari kisah Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang beliau ini lahir di tahun 1800 sampai di periode abad 18-19an. Dia pahlawan, salah satu pahlawan nasional di Indonesia juga. Dia yang jadi tokoh sentral waktu perang Diponegoro juga di daerah Jawa Tengah khususnya. Beliau juga jadi apa ya? Tokoh yang menginspirasi juga di Indonesia juga. Kenapa di University Diponegoro juga namanya diabadikan? Oh. Abadikan. Diabadikan. Ini orang Malaysia ni. Oh, ni bang. Oh, Malaysia ni. Oh, ya. Malaysia. Oh, baik dah. Oh, Selangor ni. Oh, Selangor. Nama apa ni? Nama Alif. Weh, baik dah. Saya student ni. Saya student. Oh, kos? Kos informatika. Informatika ya, informasi. Tapi kalau dekat Malaysia IT. Oh, IT. Oh. Sini informatika. Oh ya. Wih, bunyi benda Indonesia. Ini orang mana ini? Orang Sabah ya. Namanya apa? Aizuddin. Oh. Habis apa? Sama juga. Oh, sama you ah, sama you. Oh, dua orang saja. Kami ramai, 21 orang. 21 orang. Oh, wow. Menariknya. Kata-kata hari ni. Jangan kapok kamar babu, yang penting sama kamu. Mas ada mas. Waduh, kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Mas Tio lah satu, Mas Tio perlu ada satu. Mas Tio. Jalani hari ini dengan semangat. Oh iya. Nanti kalian di puncak foto kayak gitu lagi buat JJ. Oh boleh. Kami buat JJ. Nanti kita kirim kontennya. Mas kata hari ini. Jika kau bercinta lagi, jagalah hatinya. Yazid suka otak. Itu je yang kau kenal. Mas Kanzu tak nak sebut pula. Baru saja habis program di Undip. Maka sekarang kita berada di Bakso Baba. Terima kasih mas. Abang ini sangat unik ya. Saya suka betul lah. Oh ini sambelnya. Style. Andai kata memperosaku dusun, karate komponenku, roti borosatku, ratu kau gigis, kau nak dusun mata.
Saya ini original Sabahan 15 degree boy. Kalian nampak di sini sangat sejuk di sini. Di ketinggian 1007. 1007 tu kalau dekat Cameron lagi tinggi. Kalau dekat Cameron dia 1005, 1004 macam tu. Ni 1007 lagi tinggi lah. Dah, nanas. Saya ni je siapkan dia punya structure je. Besok masukkan dia. Last esok babu. Last activity. For MG. For MG Kenapa kau pijak sleeping bag aku sekarang? Tak, mana sleeping bag kau? Ha? Good morning guys. Guys, hari ni kita ada view. Allah. Kau curi-curi pandangan. Ku tahu kamu suka tantangan. Oh jangan ditahan-tahan. Aku tahu tipamu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan. 4 juta. Bintang 5 tapi ku bukan Mahal. Sudah siap. Sudah siap. So guys, makanan sudah sampai. Bakso. Bakso aja. Oh, siapa yang cakap bakso sini? Ku bukan ancaman. Kita belah-belah. Sebenarnya sangat sedap guys. Kau tahu caraku. Nasi. Aku dah datang waktu. Terangkat kelasmu. 1, 2, 3. 1. Okey. Kita dah check up semua team member kita. Ya. Set up kita semua dalam keadaan baik. Semua akan dapat ya. Josh. Let's go. Sana, let's tarik. Let's tarik. Let's tarik. Let's tarik. Bambu, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bambu. Ni maling kita. Curi-curi pandang. Mas apa namanya? Syahid. Syahid. Oh ya. Mas Syahid sama Mas Aryan. Oh ya. Kita belah-belah. Rambles. Dia punya kaki. Kita lalu selo, kita tak lalu swamping sebab dah penuh. Jadi nanti kita akan turun swamping kat sekejap. To view. Oh, selo. Kalau dari swamping sampai sana ya? Oh ya. Dan ada estimasi untuk track. Oh, pos ke pos. Ini jalur selo. Sampai sudah di pos 1. Sekarang menunggu yang lain. Jauh lagi. Enggak jauh sangat. Wah. Mau lagi. Ya saya. Sian. Bil. Okey Mas Nabil. Ya. Okey ya. Lanjut aja ya. Mas Aryan. Ada kata-kata Mas Aryan. Jangan menyerah ya. Teruslah berjuang. Kata-kata hari ni. Dengan ya Mas Nabil. Jika kau bercinta lagi, jagalah hatinya. Oh, macam pernah dengar. Ini semalam punya. Kau telah jadi milikku. Seperti yang kalian lihat, semuanya sedang berehat dan mengambil gambar. So kita berada di pos 1, lepas ni pos 2, pos 3, pos 4 siap. InsyaAllah agak susah mana. 3 kilo pergi ke base campsite nya. 3 kilo 4 jam lebih kurang. So kita baru 1 jam. 1 jam. 1 jam. Bersama saya Mas Aryan. Pos 2, let's go. Mas Aryan manager Cik Gunung ya? Manager owner. Kalian naik gunung diperjuangin, setelah sudah di puncak, ketika udah nyaman ditinggalin. Oh no.
seperti yang kalian lihat. Jalurnya seperti tangga simpang macan. Lanjut aja. Jalan ke bukan hatimu. Jalan balik. Alhamdulillah guys, pada hari ini kita telah sampai di pos 2, pos Pandian. Ya, Ini lauk kita ialah telur, tahu dengan tempe dengan nasi. Alhamdulillah, syukur. So inilah kita punya lunch di CP2. Sudah selesai solat. Lepas ni kita mau gerak ke pos 3. Benar? Lebih kurang dalam 2 jam lagi. Alhamdulillah. Syukur kepada Ilahi kerana diberi kebenaran untuk melihat keindahan alam yang dicipta Tuhan. Alhamdulillah. Nawa geng. Open view, open view. Memang nawa. Mas. Yo, tes foto jalan. Ngeri babu. Nah ini guys, handsome sekali pemandangannya. Penuh awal gila. Bis. Mas. Boleh kabur enggak? Menuju ke Savana. Sekarang dekat pos antara pos 3 dan pos 4. Oh, sini memang sejuk kau. Tapi aku tak pakai apa-apa. So kena bertahan sampai. Masa ajak sudah sampai. Tuh, Mamat tu. Kosong 5. Bapak dia. Sini kau belakang aku. Crazy. Oh, sini boleh dapat sumbing. Mana sumbing? Sumbing tu apa? Mana sumbing sana? Bawah sumbing. Sana. Mana sumbing? Oh ya, sana. Merapi. Sumbing suruh. Oh, ni kalau tak ada. Semua. Ha, sini. Dalam sentuhan yang menyatukan derita ini. Tengok ada yang lelaki. Oi guys, dah nampak dah. Dia punya top speed. Lawa tu. Dia lawa sebab dia open view. Ini dah lah kat Selo. Aku tak tahu kalau kat Swantin macam mana. Tapi orang kata Swantin tu memang gila. Kata-kata Macam receh je guys. Kan gurau. Dia cakap macam merekeh je guys. Guys, aku dari aku puncak satu lagi. Oh, dah penat. Kau tengok ni guys. Nampak dia orang kat sana. So kita akan naik lagi sikit. Baru kita turun balik ke sana. Syahdu. View kat sana. Oh, Syahdu. Cari pasal sekarang kita berada depan puncak. Oi, sawana lawa gila. Boleh tengok kat situ kan. Macam ada trek lumpur. Nah, mana tu? Tu nampak crazy. Oh, sini memang Syahdu lah. Oh, dan cari pasal. Balik ke campsite. Macam juga ni. Baik, guys, baru saja turun post speed jadi menyusahkan. So, okay, ini kelazatannya. Ini dari chef gunung Indonesia. Let's go. Wow. Oh, akhirnya nampak jalur. Itu Swantin ke? Laluan, bukan dah? Wow. Awak geng. View-nya. Jalur-jalurnya
seakan-akan di movie begitu. Apa salahnya naik sekarang kan? Kita pergi submit dulu. Pergi usunting dulu cepat kan? Kan? Serius. Wih geng, lama gila tu. Lama gila tu. Wih. Sorry. Waduh. Ajak. Sini tu. Lama gila. Ada view baru. Wah. Sini lagi lawa guys. Wah. Wih, boleh tengok semua kat situ. Betul-betul atas awan. Guys, setelah lama tunggu, akhirnya. Wih, nampak Merapi. Crazy. Jelas mat. Yang terlalu lawa lagi. Kau tengok ni geng. Yes, kita berada di Okay, jom. Zack ke? Zack? Jom. Guys, aku tak boleh lah. Aku ni sikit, aku tengok belakang. Nampak lawas. Lawa gila mat. Crazy habis. Dia sebab nampak sampai bawah tau. Tadi memang tak nampak apa-apa belakang. Sekali buka. Agar tidak membilang Let's go. lawan, agar menghentikan getar-getar yang Puncak sudah dekat, nampak? di ratusan Puncak sudah dekat. memujuk bidadari agar Syahdu. tidak membilang Syahdu. lawan, agar menghentikan Ini. getar-getar Tengok. yang Jalan Sunting. berkelana Oh, lawanya. di ratusan Merbabu. Lintas gitu je Oh. sampai ke Merbabu. Oh, kalau Kira kita dah sampai pit ni, Oh. satu pergi pit ni sampai lah Merbabu. Faham? Ui, kalau kau tengok kat sini macam tak ada tu sangat. Tapi kita tak lalu sini kan. Kita lalu bawah kan. Slow ni. On the way turun daripada Falls Peak yang mengagut. Tapi tadi boleh nampak terang. Yazid betul. Oh, dia tengah turun. Sekejap. Buat tunjuk padamu. Ui, sini memang Macam orang gila lah. Duduk. memang kabut lah sini. Tak ada apa sini. Bateri 100. Baru cas. Alhamdulillah geng. Baru je lepas makan sedap. So sekarang kita nak solat, tidur habis. Okay geng. Kita dah pagi. Ribut teruk. Patutnya gerak summit pagi tadi, tapi dah ribut teruk sangat. Kita terpaksa delay sikit. Tapi insyaAllah kita try cuba sampai summit juga. Cuma masih ribut. Crazy. Oh, sini ribut crazy guys. Tengok ni guys. Oh, this is crazy. This is crazy Ya, Mana? ini pengalaman pertama kita yang lebih ekstrim. Lagi ekstrim. Oh, yang Ya. Tinggi 2007. Yang guys, bawah sana tu ribut. Gunung Melayu. Tinggi tu. Berada di Savana 2. Zid. Zid. Cuk. Zid. There's nothing there. Nothing there. Masih berjuang dengan ribut yang sangat kuat. Sekarang kita berada di pos 5. Lawa tempatnya. Open. Oh, sini Syahdu juga. Sejuk gila. Apa masalah kau? Bisa kami gambar tak? Kita sekarang berada di Batu Lumpang.
Okay guys, semua sampai. Nak sampai. Sekarang kita di ketinggian 3000 meter. Triangulasi dengan Kelenteng Songis. Masih ribut tu. Jom, cak. Awal, serius. Sampai. Oh. Puncak Merbabu. Gila sejuk. Ketinggian 3142 meter. Let's go. Let's go. Aku kalau boleh berlari takkan tak susah. Takkanlah susah. Dia sebab sejuk ke? Ayo. Ingat. Savana. Tadi lah jalan dia. Crazy. Ui. Kita tunggu je view ni. Cuba bernafas. Tadi. Tapi sejuk betul sini Crazy. Kita tengah tunggu view gunung. Tadi tiba-tiba muncul. Kita standby. Aduh, tak nampak dah. Dah hilang. Nampak sikit. Sumbing guys. Sumbing Merapi. Aduh. Sikit lagi. Ni awan ni dah nak hilang ni. InsyaAllah. Ni bila awan dah hilang ni, oi kita dah nampak je lah. Hello. Uish. Jelas dok. Crazy. Wow, crazy. Awan ni besar sangat. Lawa. Awan ni datang. Dah tutup. Lagi. Oh, tu. Wow. Datang tu. Ready. Okay, kita duduk dekat tengah. Mana nampak kita lagi tu. Okay. Oh, sikit lagi. Kita semua sekarang tengah standby nak gambar. View jom gambar. Main bomba. Oh. Alamak. Okey bang. Okey perasaan. Hei. Mira. Selamat sampai puncak. Alhamdulillah syukur. Timer cepi. Tu. Ui, jelas man. Ui, makin jelas. Guys, lupa tak tadi nak ambil video. Ini lawa gila tu guys. Lawa gila geng. Oh, pokok ni dengan view-nya. Oh, crazy habis. Ini memang crazy habis. Ada Merapi belah kanan. Memang crazy habis. Tadi naik gabus gila. Tapi sekarang view mantap gila. Oh, crazy tu sini. Korang tengok guna mata fizikal kalian.
Wah, memang lain. Mungkin dekat kamera ni tak cukup lawa. Depan mata, bulu mata sendiri. Ni jelas gila kan? Oh ya Allah. Puncak tadi. Perahu pula. Rapi. Babu. Lumayan. Oh, situ macam syok. Ya Allah, indahnya. Guys, tadi kita dah tengok Sumbing, sekarang kita tengok Merapi. Masya Allah, indahnya. Okey, terima kasih mas. Okey lah. Okey mas. Tadi kabut gila. Sekarang alhamdulillah. What a view lah. What a view. Alhamdulillah, syukur. Syukur ala kulli hal. Dari dulu ku lebih-lebihkan semua. Sudah panas. Baju sudah dibuka. View masih lawa. Alhamdulillah, syukur. Lawanya. Turun bersama saya. Kita turun sama-sama ya. Masa dia tinggal lagi 8 minit. SD card dah habis. Tapi apa? Asalkan dapat view dari Silawa. Jadi kalian kenal teman saya. Ni salah satu sebab aku suka Indonesia. Dia orang ni semua friendly gila. Kau tegur mesti layannya. Serius. Jadi datanglah Indonesia. Boleh try guna chef gunung. Mamat ni dah lah pakai porter. Lepas tu dia berpegang tangan pula dengan Malim. Boleh mas? Dari Malaysia? Ya. Sama yang tadi? Ya. Boleh tengok nanti di YouTube. Apa nama channel? Channelnya Helayan Potret. Helayan Potret? Ya. Sampai udah di Batu Lumpang. Before this is nothing, now is everything. Mas, kata-kata hari ni ada. Apa itu capek? Apa itu capek? Capek itu ilusi. Capek itu ilusi. Alhamdulillah guys, sampai sudah di pos 5. Semua cuaca kita dah rasa hari ni. Tadi kabus gila, sekarang jelas gila. Oh, mantap. Mantap kali. View. Ni guys, view ni di pos 5. Tadi kabus, sekarang lawas siut. Ni dia macam benteng tau. Untuk belah sana boleh nampak view. Kita naik sikit. Tu, nak tengok view. View pos 5. Ya, lihat. Lagi. Sampai Indomaret. Pergilah. Baru boleh makan. Jajan-jajan yang korang rasa. Balik untuk family hari ni ke apa. Baru boleh makan. Sedap gila makanan ni. Nasi ayam panggang. Nasi ayam bakar. Apalah itu. Makan kicap. Kan kata sebelum pergi airport. Sedap gila. Okay gang, baru lepas berak, kencing dan sebagainya, makan semua. Kita sekarang nak gerak balik. View. Dari camping. Kita nak menuju balik. Balik. Kita ngopi Gerak duluan. pagi Sempat balik. ini hari Keti aku sakit gila tu. Keti aku. ku sedih
Sebab hari tu semalam dari pasal naik gunung pun hitamnya. Benar. Pas pihak geng kita boleh nampak pos 3 di sana. Let's go sikit lagi. Semoga sana. Kita nampak dong kelaluan tadi yang kita baca kat landai sikit lah. Sudah nyampe di bawah. Ada hujan. Alhamdulillah, telah pun tamat pendakian selama 2 hari 1 malam 28 jam. So SDK pun dah nak habis. So saya terus conclude kan. Terima kasih menonton. Bro, cuba bagi kata-kata terakhir. Bagi kata terakhir untuk subscriber, viewers. Jadi ingat kalau nak naik, dah bayar, kena sampai habis. Jangan pakai portal. Alhamdulillah. Ada sponsor ya? Lama ni. Semua berjalan dengan lancar, semua pergi baik dan selamat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dengan itu saya akhirkan semuanya. Terima kasih guys.